OMG, AMGD, macam sama je. Nama saya Nadra Al-Hadi dan saya seorang pengasas Zahra Legacy Shawl and Chief Marketing Officer of AMGD. Saya telah menubuhkan Sweepstakes Floorball Cup. Why floorball? Saya telah bergiat dalam sukan ini semenjak sekolah rendah sampai JC and I want to make a club inclusive for all. Dari usia yang muda, saya memang ingin menjadi pengasas bisnes dan saya mempunyai ijazah dalam Business, Innovation, Strategy and Entrepreneurship di University of Manchester. Apabila saya mengasaskan Zahra Legacy Shawl, saya ingin menghormati nenek moyang saya, Cik Zahara, dan membawa kisahnya ke generasi kini. Ini adalah motivasi besar buat saya. Kadang-kadang memang ada pressure sebab martabat dan kejayaan moyang dan ibu saya sangat tinggi. Tetapi saya lihat itu sebagai motivasi untuk menjadi lebih fokus dan bertungkus lumus dan bekerja keras. Kami berbeza tapi minat kami sama untuk bekerja keras dengan ikhlas, jangan separuh jalan dan sentiasa berkembang. Yang paling penting ialah untuk memberi kebajikan untuk masyarakat. Kami memilih Enabling Village sebab kami percaya makanan sihat should be inklusif untuk semua. Dua pekerja kami sudah mahir menggunakan sistem EPOS. That is such a big achievement. Pengalaman saya bekerja dengan komuniti berkeperluan khas telah mengajar saya menjadi seorang yang penyabar dan penyayang. Setiap individu special needs ini berlainan. Saya akan memuji pekerjaan mereka if it's a job well done dan jika mereka memerlukan bantuan, saya ada di sisi mereka. Nasihat terbaik yang saya pernah terima ialah disiplin sebagai motivasi yang utama. I believe that when you show up every single day with discipline, your efforts will translate in the end. Nasihat saya ialah jangan kejar impian tanpa ada rancangan. Perancangan itu adalah penting yang menunjukkan awak seorang yang berdisiplin dan bertujuan. You don't win games by dreaming about it. You win with training with intention.